lagi ni bos? Ha? Apa lagi ni? Spray lah. Spray? Spray boleh, welding boleh. Apa yang tak boleh? Akad. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi Mason. Saya ada buat modification lagi. Yang ni sebelum ni dia terlampau rapat sangat. Mounting bawah yang tu saya tolak enjin tu ke belakang sikit. Bila dia ke belakang sikit, yang ni ada space. So saya panjangkan mounting yang bawah ni lah. Tadi dah ada tarik-tarik sikit, tapi tak boleh share video lagi. Dapat rasa lah body tu macam flex sikit. Tapi takutlah nak tarik banyak-banyak. So apa yang saya nak buat ialah saya nak tambah strut bar. Bahagian bawah saya dah tambah besi. So bahagian bawah saya tak risau lah. Cuma atas ni, benda ni kalau korang nak tahu, dia memang ada flex kiri kanan tau. Memang dia design macam itu. Tetapi dia design untuk engine 1.2, 1.3 yang ringan tu. Tapi bila saya dah letak engine VTEC ni, dia punya flex tu lagi banyak lah. So saya memang nak kena tambah. Saya ada banyak strut bar ni. So saya akan modify lah. Sebab kaki dia ni dengan kepanjangan ni tidak sama. So saya akan modify benda ni. Lagi satu, body kereta ni body lama, besi dia dah lama. So memang saya kena tambah wire earthing. Ni apa nama wire ni saya lupa dah. So saya tambah ni pergi ke enjin. Saya akan tambah lagi banyak-banyak sebab bila negatif punya tu dia touch kat body, dan body ni mungkin dah terlalu lama. So dia punya pengaliran elektrik dia tidak stable. Kipas ni kadang jalan, kadang tak jalan kan. So benda ni pun panas. Lepas tu saya tambah wire earthing banyak sikit. Baru kipas dia jalan. Bila pasang lampu, RPM tu tak jatuh. Kalau pasang lampu, RPM jatuh. Macam alternator tak cukup nak charging. Pasang aircon lagi dah dahsyat. So bila saya tambah wire earthing, dia lebih stable lah. Brake ni, servo brake ni, saya try pakai suction engine. Tapi dia punya ringan tu, bila tekan brake terlalu ringan sangat. So mungkin saya akan buat piping kecil sikit lah untuk suction dekat diaphragm servo ini. Grill dah pasang, tetapi tu logo H belum masuk lagi. Ada? Ha? Dah hilang. Lampu bawah dah hilang. Ron cepat balik. Wire lampu dah hilang. Saya tengah tunggu Ron ni untuk buat wiring. Tapi sambil-sambil tu kita buat benda lain dulu lah. Ni lagi nak buat air filter ni lagi. Kalau letak benda ni kat sini, kita naik macam ni, apa benda. Kena buat macam ni lah. Tak kisahlah. Sebab kereta ni memang laju lah. Tak payah nak buat besar gitu. Sebab tak muat pun. Ok, stay tune guys. Saya akan melakukannya. Mari. Apa benda ni? Sudah lari. Kenapa ada pergi sana? Waduh. So sana. So ok guys, saya dah ambil bracket untuk robak. So terpaksa modify lah bracket ni. Lubang dia pun jauh sikit. Dia kena modify lagi. Ok guys, sini saya guna Ultra Racing bar. Untuk kereta ni bar dah tak ada. Boleh je saya minta Elson designkan, tapi kita menggunakan Ultra Racing bar. Sebenarnya untuk kereta-kereta yang tak ada, dia boleh hantar kereta ke Ultra Racing. Dia orang boleh designkan, macam kereta-kereta baru, kecuali Activa lah, kereta apa yang baru keluar apa semua itu, boleh hantar ke dia dalam masa sehari je. Dia boleh scan, dia boleh buat balik, dan dia boleh dapat lah you punya apa, strap bar ke, throw bar ke apa-apa je, dia memang boleh buat. Cuma kereta ni saya suka buat semuanya sendiri. Saya gunakan Ultra Racing, tapi saya percaya dengan Ultra Racing punya material dalam untuk bar dan sebagainya. So bar dia orang memang ada kekosongan dalam ni. Dia bukan padu, dia tak boleh pakai bar padu. Sebab kalau pakai bar padu dia boleh patah dan dia susah bengkok. Dan bila accident, kalau dia padu lah, habis ganap, tarik semua sekali. Tapi kalau bar ni memang dia dah design untuk ada lekukan dan bengkokan dia. So sebab tu dia kosong macam ni.
dalam kata structure dia memang kuat, tapi kalau ada impact, dia ada certain impact yang membuatkan dia bengkok. Kalau besi padu, dia kata impact yang kuat baru dia boleh bengkok. Tapi kalau impact besi padu dan impact kuat, dia tak bengkok, dia akan membengkokkan chassis dan rabak semua sekali enjin. Sebab tu dia ada lentur lah dia. Okey, stay tune. Macam mana saya pasang bar? Tunggu dan lihatkan dia. Bos, nak tanya, orang cakap bos garang, betul ke? Aku mana tahu kena garang ke tidak. Ha? Mana aku tahu, kau lah. Kau kerja dengan aku, kau lah tahu aku garang ke tidak. Tak ada lah. Mana ada bos garang? Bos kelakar. Orang ni 9 kobar. Kau ni kakak. Apa lagi ni bos? Apa lagi ni? Spray lah. Spray. Spray boleh, welding boleh. Apa yang tak boleh? Angkat. So okay, dah siap kita punya sabah. Pasang dia, dah siap cat. Nampak macam original. Okay, ni original untuk BMW E90. Tetapi kita telah memodifikasikannya untuk menjadikan BM Pergen. Lepas tu ni yang peningnya saya nanti saya nak fikirkan naklah ke mana saya nak membuatkan, sebab dia tak muat kalau ikut dan recheck lah kan, dia mesti straight je lah sikit dulu. I mean NA lah, tapi saya terpaksa sebab tempit, keadaannya agak you rendah kat sini. Okay, nanti kita akan ikat dia. Thank you so much for watching. Right about to wet.